Cik Damai, betul tak kawasan ni banyak burung, Cik Damai? Kat sini tempat kawan memikat dulu burung banyak tu berdengar. Tengok bunyi burung. Burung murai ada, burung serindik ada, burung merebah ada. Ni semua tempat kawan menjelajah tu hari. Mikat burung. Oh, kalau ada serindik Pok Mi, pokok ni boleh kita gayut tali ni. Mudah lah ni dapat. Kalau kawan dulu boleh buat duit lah Pok Mi. Burung serindik ni. Tempat ni. Gantung tu. Gantung pokok ni Tu, sabar tu. Elok tu. Dengar bunyi burung. Dengar bunyi burung tu. Burung banyak bunyi sini tu. Tempat tu cantik. Kalau bawa burung, awak bawa ayah. Tak rugi lah kalau awak datang ke sini mikat kan. Mana ni Man? Bang, tengok kawasan bang nak memikat. Lama tak jumpa awak ni Man eh. Oh, lama tak jumpa abang. Sihat bang Alhamdulillah. Ni kawan-kawan ni nak memikat, dia tanya saya kawasan mana banyak burung. Banyak sangat burung sini. Itu yang saya bawa kemari ni bang. Ni kebun abang ni Bukan orang kampung. Oh, kampung. Tu saya minta izin dengan abang lah sebagai orang kampung nak masuk kebun. Boleh. Tadi Man, kawan nampak lah kereta awak tu jalan. Oh, abang nampak. Abang duduk kat mana tadi? Tak ada, datang dari dalam tu ini nampak ini kereta Rahman ni. Pasal kereta macam tu awak seorang je pakai. Yelah, saya pun dah lama tak masuk kampung ni bang. Tu dalam budak-budak ni nak mikat, satu hantar kemari. Ini budak-budak kampung lah. Budak kampung lah. Kawan lama tapi dia dah kerja tempat lain. Dia sekali cuci ni, dia balik kampung. Dia nak mikat burung lah. Lagi pun sini dengar banyak burung kan. Memang banyak burung sini. Macam-macam burung bunyi sini ni. Ayam kampung pun ada, ayam hutan pun ada. Tepi hutan ni, lawa buat tempat ni. Ya tak memang banyak burung tupai pun semua ada, tapi hati-hati lah Yelah, maklumlah dalam kebun macam-macam ada kan. Okey lah mana saya ni ikut awak tak daya. Jadi awak bawa lah budak-budak ni masuk ke dalam. Tengok tempat kat mana nak mikat Man. Ya bang, okey. Dengan tu terima kasih lah bang banyak-banyak bang kerana beri kebenaran untuk ni. Terima kasih bang, tempat rutin. Saya jalan dulu. Mak kita. Kita tengok sana dulu bang. Pok Mi, Awi. Oh, ya. Macam mana kawasan ni? Okey tak untuk nak memikat? Terbaik ya. Awak sini. Tengok. Burung pun macam-macam bunyi dulu. Tuan Memang cantik lah, memang baik ya tempat. Tuan kebun pun dah izinkan, jadi tak ada masalah lah kalau nak memikat. Boleh Pok Mi, minggu depan kita pergi. Ya. Okey, Cik Damai, jom. Tahu belanja awak air, minum. Oh, minum air pula. Jom. Jom nak kita kau lah. Lawa sini. Wi, kau nak bawa kawan minum kat mana Wi? Depan tu je, restoran Impian City Z. Oh, Impian City Z. Oh iya, kedai situ. Rasa makanan sedap kot situ. Wah, nak pula roti canai dia. Berapa sedap Kena roti canai roti ni memang baik. Oh, ya tu Wi? Ya. Tapi kau tengok pelayan pun okey Wi. Apa? Jom. Pok Mi, Cik Damai. Jom.
Pok Mi. Macam mana tempat yang kawan tunjuk tadi? Tempat mikat ni, okey tak? Baik dulu cantik nampak. Nak kembali tempat dah. Dulu ni, masa saya mikat burung dulu, boleh tahan juga dapat burung jinak ni, boleh pegang. Biar sangka lah. Burung dalam sangka kau pegang. Boleh jinak burung. Itu tempat tu buang ayam banyak tu. Ayam. Awak selain daripada mikat burung serindik, apa lagi ada pikat? Awak wok kau pakai awak. Wok kau tahan, ayam kau tahan. Oh. Dah awak. Awak ni banyak burung serindik bagi ajak kau sekor. Tahu tak, boleh je. Ya. Kan ada rumah dengan itu. Oh, beres. Nak ikat, nak main boleh. Oh. Dah kau mau ada dada merah. Oh, ada eh? Orang pikat lah. Oh, dah ada merah ni? Oh. Untuk pikat tu. Ayam? Ayam ada. Ayam kawan memang galak ayam. Tapi macam saya, Ayam dah bunuh ayam. macam kawan ni, ayam kurang ni. Kurang mikat. Tak reti pun. Biasa burung je lah, mancing. Dalam mancing marah kan. Oh. Itu bukan tempat mancing ni. Mancing nanti kau buat tu tempat lain pula. Itu burung. Main burung je tu. Cantik tu. Mikat awet pun tak boleh tu. Tak boleh. Burung je banyak tu. Awak jangan pergi kat awet situ. Tak ada rumah. Lekat situ lagi. Tok Pati kenal kawan ni. Bilal. Meh tu, minum air tu. Meh tu. Duduk minum-minum tu. Dari mana Bila? Dari mana? Meh Minum. duduk minum air tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Bilal masjid kawan. Mana sihat semua? Alhamdulillah. Orang ada pada ladang tadi. Oh dia Dia berdua ni nak mikat burung. Kawan bawa ke ladang apa ni, ladang Tok Patin. Kat dalam tu. Bila nak mikat ni? Itu tak tahulah dia orang nak kat Lepas mikat yang pula. Aku tengok cantik lah burung banyak. Di mana tu? Di burung. kampung apa Bongkok, apa nama tadi? Kampung ni lah, kampung Tok Patin. Kenal Tok Patin kan? Kenal.